Dalam video pertama, kita kembali kepada satu persoalan asas tentang akar dan pegangan hidup. Hari ini, ramai antara kita melakukan banyak perkara yang baik, tetapi sering rasa penat dan kosong. Mungkin bukan usaha yang salah, mungkin akarnya yang perlu diperhatikan semula. Inspirasi pohon 1000 jiwa datang daripada pemikiran Imam Al-Ghazali. Buah tidak boleh dipaksa. Ia lahir apabila akar dijaga dan batang tumbuh dengan sihat. Program pertama, Pohon 1000 Jiwa, membuka ruang untuk kita melihat kembali akar, membinakan diri dan memahami peranan kita dalam komuniti. Ia akan dipimpin oleh anak murid Profesor Diraja Terpuji Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Penyertaan dan sumbangan anda dapat membantu menghidupkan langkah pertama Pohon 1000 Jiwa.